Aku bertanya lagi, bagaimanakah keadaan manusia ketika itu? Nabi menjawab, mereka seperti serangga daba yang kuat memakan yang lemah. Berkata Abu Abdurrahman, ada orang menafsirkan seperti serangga yang belum tumbuh sayap. Itu tafsiran dia. Ketika itu, wahai Aisyah, ini tanda kiamat, seperti seekor belalang yang kuat dan memakan yang lemah. Dan ketika itu akan berlakunya kiamat. Zaman ini akan datang satu zaman, orang yang kuat, yang berjawatan, yang kaya, berjawatan yang kaya, mereka akan makan yang bawah ni, yang lemah-lemah ni. Seperti mana serangga yang kanibal ni, betina ni, yang belalang betina ni, dia makan bangsa dia sendiri. Nampak, faham kan? Suami dia sendiri, dia makan, punyalah jahat ni kan, makan sampai habis pula tu. Kemudian begitulah satu hari kamu kan tengok pemerintah, macam hadis tadi jugalah, ataupun yang berkuasa ataupun yang kaya, dua, dia akan makan yang lemah, yang berada di sekeliling mereka. Nabi sebut, subhanallah.